Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel PI Tutorial. Video kali ini saya nak tunjukkan cara transfer duit daripada akaun RHB ke akaun RHB orang lain menggunakan aplikasi RHB Mobile Banking. So, kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom kita ke bahagian tutorial. Pertama sekali, sila buka aplikasi RHB Mobile Banking di telefon anda. Sila klik login dan anda kena masukkan 6 digit nombor PIN. Tapi sekiranya anda nak menggunakan kata laluan, anda boleh klik dekat bahagian sini, login with password. So, dekat sini anda kena masukkan kata laluan anda, kemudian anda klik login. Setelah berjaya log masuk, anda akan nampak paparan utama akaun anda. Okey, next step, anda klik dekat bahagian menu services, kemudian anda pilih menu transfer. Di paparan transfer tu ini akan ada bahagian new transfer. So, anda perlu klik dekat bahagian menu account number. Untuk pindahan sesama RHB, iaitu pindahan daripada akaun RHB anda ke RHB orang lain ataupun ke akaun RHB anda sendiri, anda perlu klik pada bahagian RHB. Seterusnya, pada bahagian sini, anda kena masukkan akaun RHB penerima. Okey, sila pastikan nombor tersebut betul. Kemudian, sila klik dekat bahagian done. Lepas tu, anda klik next. Pada paparan ini, dekat bahagian sini, anda kena masukkan jumlah yang anda nak transfer. Contoh, anda nak transfer 300. So, dekat sini anda masukkan 300. Di ruangan recipient reference ini, anda boleh letak catatan ringkas seperti bayaran makanan, pinjaman, nombor telefon, nama ringkasan dia ataupun apa-apa perkataan. Bila dah selesai, anda klik next. Dan di paparan review ini pula, anda kena semak semua butiran transaksi. Sila pastikan nama penerima dan jumlah adalah betul. Okey, kalau semua dah betul, anda klik approve. So, dah pun selesai. Bila dah approve, secara automatik duit akan masuk ke akaun RHB penerima. Okey, untuk resit transaksi pula, anda boleh klik dekat bahagian sini. Okey, resit ni anda bolehlah share sama ada melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Mudah kan cara-cara dia? Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Kalau anda rasa video ni bermanfaat dan membantu anda, jangan lupa klik ikon like, share dan subscribe channel ini. Okey? So, itu sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video.